Payung. Datuk ni pegang telefon. Payung lah Datuk. Saya lupa. Saya PA Datuk. Sabar Datuk. Jom. Datuk. Saya ada information tu Datuk. Projek Datuk dekat USA dah diluluskan. 2 juta Datuk masuk akaun. Oh, alhamdulillah. Datuk punya projek 3 juta sedang diluluskan. Uish, alhamdulillah lah kalau 3 juta Datuk. Wih, ada burung muda. Boleh. Yang Datuk tahu, tolong dapatkan burung tu. Datuk nak saya try? Ya. Untuk Datuk? Ya, Datuk akan bagi tip kopi. No problem Datuk. Janji? Dapat. Jom Datuk follow belakang. Nampak rapat Datuk. Tengok saya buat macam mana. Takkan Datuk nak pergi kot? Datuk nak payung. Pegang saya pergi. Tunggu sekejap. Assalamualaikum burung muda. Tak juga. Awak panas lah saya nak punya payung boleh? Awak nama awak apa? Pia. Fia. Saya nak tanya awak ni, awak suka Datuk tak? Kenapa awak tanya macam tu? Sebab ada seorang Datuk ni dia kaya tau. Duit 7 juta dalam beg. Dia suka kat awak. Saya tak cerita kat orang. Tenang sayang, ku pasti akan datang. Yakinlah. Kalau awak macam ni saya ada cadangan. Awak pura-pura je tu. Tapi kita yang bercinta balik. Ya? Saya jual tu. Datuk! Ya. Dapat Datuk! Oh, baik. Datuk tunggu setengah jam kat sini. Biasalah. Mula-mula punya pasal tak apa. Oh, sama dengan mewah. Tak apa Datuk, kita pusing sikit Datuk. Bagi rating nak pegang sikit. Datuk. Awek tu kata, dia setuju dengan Datuk. Oh, dia. Dia ajak Datuk dating. Tapi saya dekat dengan Datuk Poi sekali, dia on juga. Dia tahan tu. Phone ni Datuk. Panas. Oh, tak panas. Tak apa Datuk. Macam ni, saya ada nombor telefon dia. Saya bagi kat Datuk. Kita pergi dating malam ni. On. Okey, jom. Jadi, jom. Apa lagi Datuk nak? Janji saya jangan lupa Datuk. Okey lagi. Satu kali kau salah melangkah, bibir mulai berdusta. Bila sudah lakumu berubah, aku pasti You kenal sama saya ke tidak Tak. Kenapa you tidak kenal? You charm sikit. You mau saya buka rambut sikit Okay, you tengok you tengok. Sini pandanglah. You tengok You kenal saya punya gigi. Li kau sehau leh. You kenal saya? Macam siapa? Siapa orang sebut nama panjang. Okey, Muhammad Khairul bin Herudin. Apa Khairuddin slow sikit lah Di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Awak kenal saya ke tidak? Dia kenal. Sudah kenal Kenal. Kenapa you tutup muka you rasa malu? Kau saya haule ai cik kau pergi cokal hai. Macam mana boleh ada dalam periodi TikTok 15 bukan dah kata dah pergi melancong ke KV Tak tahulah macam mana cakap. Kenapa tidak tahu bercakap bukan you boleh bercakap bahasa Melayu Cakap Melayu lah. Dia kau cakap dah dekat Cina. Cok jauh kau kau tahu jiao. Cok kau you faham apa saya cakap? Tak faham. Tak faham apa? Tak faham. Serius lah tak faham. Takkan saya nak gunakan bahasa isyarat cinta kita. bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan. Is. Oh. Yo. Excited. Ini siapa? Dia tak jadi Kevin. Kenapa dengan dia? Tak tahu dia. Janganlah gagap, takut. Gagap. Tahu. Uish. Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Uish. Bukan. Uish. Dia tak. Okey. Kita sedap cinta awak.
hari paling Abang ni jangan marah-marah. Saya bagi pick up dan saya mau jadi gig. Okay, sekarang ni kenapa? Awak tak pergi sana? Oh ni. Sebab nanti cakap ni. Tak tahulah sebab cakap macam mana. Cakap je lah. Bukan cakap bang India. Jadi kau Sebab tak nak jauh dengan Kai, dengan semua orang. If you love somebody, could we be this wrong? I will fight to win, our love will conquer us. Wan. Tempat ni okey tak bagi hang? Boleh lah. Tapi bosan lah. Bosan saya. Bosan elok punya. चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम Tak ada lah, aku gurau lah. Sekarang ni macam mana? Sini dah tak ada awet. Memang pisang lah. Apa kita dua biji Jom lah. Wan. Wan. Dua kita dah. Hai awak. Awak nak tahu perbeza awak dengan lain? Apa ni? Lain 4G, new 4G. Dalam mana terpangsuan engkau tusukkan padaku, coba ku terima walau ku berpisah, hanyalah Awak jangan. Dia bukan awak. Tema awak apa? Ena. Awak tahu kan laut dekat sana tu masin? Ya, tahu. Kenapa? Sebab manis tu daripada awak. izinkan aku Sabut lah. Ha? Weh, amat je. Hang ni kalau serabut pun, jangan lepas aku. Aku ni bukan tempat hang lepas marah hang tau. Dah lah aku nak pergi kerja. perlu kau ucap, kau bukan terbaik buat diriku. Makanya. Aku dah memang tak ada gigi. Aku marah. Aku marah. Ni nak minta juga. Man, kita gimana lagi? Tahu nak kita. Pisang lah dia punya. Aku bosan ni mak. Weh, panas. Mana ada panas? Aku tak benar. Hanya Allah je yang tahu macam mana perasaan aku. Sakitnya aku. Aku marah ni. Depa dia kata aku gigi tak ada. Aku marah ni. Aku tak benar kata depa. Bila aku kata depa dia kata aku betul benar aku tak kata depa. Bila aku kata depa dia kata aku panas kalau macam ni. Panas. Siti Robeah, orangnya bunga, orangnya seksi. kejam itu kau pindah. Boleh kata macam mana rasa mencintai tapi tidak dicintai. Sakit. Kita tahu dirinya tidak dicintai tapi harus mencintai. Kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Di petang hari yang indah ni Dato'. Ya. Saya nak perkenalkan, ini PA nombor 2 Dato'. Kai nama dia. Asal dia diam. Apa kerja boleh buat? Apa kerja yang saya dah buat? Saya boleh membuka pintu menggunakan gigi. Dan saya boleh tunjuk. Sekarang ada 2. Saya boleh tunjuk. Saya boleh meletakkan rokok di celah gigi. Bukan semua orang boleh buat. Orang tak ada gigi dia boleh
Dan yang ketiga paling powernya cakap ni boleh membunyikan ayam menggunakan gigi. Mau tengok ada tu? Silakan. Mari saya tunjuk Macam mana Dato'? Dia menerima saya sebagai PA. Terima. Mari thank you Dato'. Terima kasih Dato' Azli. Terima kasih Dato' Boy. Terima kasih. Baik, Mari baik, kita start. Baik, kita kerja. Jom, let's go. Kenapa kita tak ikut Dato'? Kita ikut Dato'. Jom, Dato'. Dato' mau pergi mana? Jalan Dato'.